Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni part 3 guys. Kita akan review bahagian-bahagian yang longkang ke, contoh batu bata ke, contoh bumbung ke. Okey guys. Tu ayam hutan yang bunyi tu guys. Tu dia guys. Yang ni ajaib guys. Semua duduk dalam satu reban guys. Mungkin semalam hujan lebat ni guys. Angin bertiup dari sana kan. Angin bertiup dari sana. So ayam tu akan lompat terbang ke atas. Dia sejuk kan. Lepas tu dia pun tak tahu nak pilih jalan mana, kanan atau kiri untuk balik rumah. Dia pun turun je masuk rumah orang lain guys. Macam tu lah guys cerita dia. Okey, ni saya ada tambahan lah pokok orchid guys. Pokok orchid ni murah je guys. Saya beli RM6 guys. Pokok orchid yang murah-murah kan. RM6. Yang ni ulam baru guys. Saya beli pokok halau nyamuk guys. Ni pun pokok halau nyamuk juga guys. Yang ni berbau dia kuat sikit lah. Yang ni mungkin sebab nyamuk masuk melekat kot, sesat. Ni pudina. Ni halau nyamuk juga orang kata sebab bau pudina tu kan. Yang ni ulam juga ni guys. Yang ni ulam, kalau perut ada cacing boleh makan. Okey guys, kita review bumbung lah guys. Bumbung sebenarnya kan, bumbung ni sebenarnya saya belum repair lagi yang dekat tengah tu kan. Kalau kita tengok tu. Kalau kita tengok itu dia guys. Alamak, belum repair lagi guys. Hujan pun saya tengok lah. Saya tengok semalam hujan. Ada akan bocor dekat area situ juga. Air dia keluar dekat bawah ni guys. Itulah, saya belum repair lagi bumbung dia. Tapi kita review ni lah. Review benda lain. Ni macam ni saya letak. Sebab bocor ni kan dia tajam kan. Kena kepala orang bocor guys. Lama boleh bocor guys. Jadi saya letak silikon guys. Setiap bocor ni lah. Bocor tu pun ada. Bocor ni pun ada. Bocor sana pun ada. Dan belakang guys. Macam tu guys. Lepas tu ni besi dia ni. Sepatutnya kena cat juga ni. Kena hujan lah guys. Yang besi-besi kat tepi ni. Tak apalah, saya dah beli cat anti karat. Nanti saya akan cat lah sebelah tepi ni je lah. Yang selalu kena hujan kan. Okey, lepas tu bumbung dia memang pelik lah. Bagi saya nak senang. Kalau bagi orang yang buat bumbung ni, dia kata memang pelik lah kan. Sebab dia duduk melintang macam ni garisan dia tu kan. Saya tak kisah mana kalau saya buat benda kan. Janji benda tu senang untuk saya bila nak buat tu. Macam tu guys. Masalah datang, kemudian boleh settlekan. Macam tu guys. Alamak. Okey, lepas tu kita akan review ni lah. Besi-besi yang kita ni tampal ni untuk tampal mesh ni kan. Kalau tengok tu ada terlebih kan. Dia terlebih sebab kita sambung sebenarnya besi ni. Ni mesh ni. Ni nampak kita sambung. Ni pendek, sini sambung pula, sini sambung lagi guys. Macam tu guys. Kita sambung macam ni sebab mesh dia tu tak cukup dah guys. Saya beli 50 meter. Memang cukup-cukup untuk satu reban ayam ni je. Penggunaan mesh tu banyak jugalah guys. Saya rasa penggunaan mesh tu banyak sebab saya buat melintang kot. Dia punya peta ni kan. Patutnya menegak kot. Boleh kita terus pusing mesh tu sap.
datang balik kan. Mungkin yang tu kurang sikit lah penggunaan mesh tu kan. Okey, kita tengok rapat-rapat lah macam tu lah. Saya guna skru ni, skru bumbung ni kan. Macam tu guys. Okey, kita tengok, kita review longkang lah guys. Pemparitan kita cantik ke tak, kita review lah. Okey dah, itu dia guys. Guys, nilai sendirilah pemparitan tu kan saya. Macam tu lah. Ada semut-semut sikit ni, semut hitam. Alamak, semut ni dia datang sini pula. Tapi rumah saya ni, dekat rumah saya ni memang banyak semut guys. Semut hitam yang kecil, semut hitam yang besar, semut api, semut kepala besar, semut bontot besar, semua ada guys. Memang banyak semut. Kena racun sikit lah supaya yalah mengelakkan haiwan-haiwan ternakan kita kan daripada sakit. Okey guys, so ni ada lubang guys. Alamak, kita kena tampung ni. Ni ada lubang, lupa nak tampung guys. Okey, lepas ni kita simen lah, kita buat. Lepas tu yang ni guys, kuat dah guys. Ni depan saya letak satu je, belakang satu, lepas tu kat tepi ni dua. Sebab angin bertiup sebelah sini tak pun sebelah sana. So jadi saya letak dua lah. Saya skru direct ke bata lah. Memang dah kuat guys. Sebab sebelum ni saya tak buat ni, bergerak guys ni. Reban ni geruk. Kadang-kadang tu pernah sekali tu ni reban ni jatuh daripada bata ni guys. Ui, dia lawan pula. Alamak guys. Ui, kuat bau ni. Bau macam reset guys. Bau apa ni? Daun ni. Daun halau nyamuk guys. Bau dia macam reset. Memang nyamuk lari lah. Bergabung dengan tiga-tiga ni pula. 1, 2, 3 duduk sini. Okay guys, pintu ni, itulah pintu ni. Ui, kita duk cakap juga. Okay, pintu ni kita belum buat ni lah, pemegang untuk buka ni kan. Sini mungkin boleh buat lock dia. Tak pun buat dua lock dia, atas dan bawah. Pemegang dia kat tengah ke, kat sini. Sini cantik kan. Sap. Lepas tu kita pergi ke ni lah. Kita tengok ni. Dia bukan aluminium, dia macam ni lah, penambah haba kan. Memang sedap guys pakai ni penambah haba ni guys. Alamak, memang sejuk guys. Serius, try lah pakai. Kalau reban tu untuk peternakan yang besar, saya rasa tak payah pakai lah. Habis duit tu, habis modal tu. Kalau untuk peternakan macam saya yang kecil je kan, yalah main-main, untuk main-main je, bukan nak sudah ada kahwin dengan ayam lain. Sabar nanti jap ya. Saya nak kena asingkan dia kahwin dengan ayam lain tadi. Alamak. Okay guys, kita bagi daun ni halau nyamuk guys. Bagi dia orang makan guys. Tak tahulah. Alamak, tak tahulah khasiat dia apa kan. So dia orang makan dengan sedap guys. Wow. Nanti kita cari kat internet lah, search lah dia punya khasiat daun halau nyamuk ni. Alright guys. Baru saya akan buat untuk kecantikan guys. Macam tu guys.
Semalam ni hujan lebat ni guys, tapi tak ada air bertakung lah guys. Kalau kita tengok tak ada air bertakung guys. Maksudnya pemparitan kita buat ni bagus guys. Walaupun dia sampai sini je pemparitan tu, maksudnya air hujan tu dia terus keluar sini, meresap ke tanah guys. Macam tu lah guys. Tak ada dah ni guys. Lama nak review apa lagi guys. Alamak. Okey, dah besar dah guys ni pokok ketum ayam. Sekejap je guys besar. Ni keluar. Ni banyak. Alhamdulillah banyak macam tu guys. Ni banyak. Ni pokok apa ni? Saya pokok macam rumput ni saya buang guys. Ni rumput ni. Saya letak baja semalam, baja subuh guys. Cepat betul rumput naik guys. Saya ni baja subuh warna hijau-hijau tu kan. Kita tengok ni. Saya tabur je semua atas tanah, semua tanah-tanah ni saya tabur semua. Sebab sebelum ni mak mertua saya letak racun kan. So saya letak baja subuh tu, saya tabur semua ni. Nak dapatkan kesuburan balik kan. Memang jadi lah baja subuh ni hijau. Itu kuning tau ni. Hijau semua. Alhamdulillah lah. Saya beli pokok yang ulam-ulam tu. Kakak tu bagi free ni. Baja tu. Ni contoh saya beli yang ni. Yang ni orchid ni kan. Okey, lepas tu saya beli ni anak pokok roselle. Anak pokok roselle ni dia jual RM1 je. Yang batang ni, terpatah dari sini guys. Saya pun cocok lah kat situ, takut boleh keluar anak ke kan. Okey, yang ni pokok nyamuk. Ni pun pokok nyamuk. Ni pokok nyamuk ni. Ni pun pudina pun pokok nyamuk juga. Ni pokok woodworm. Wormwood. Dia untuk mengatasi ulat. Lepas tu saya beli pokok-pokok ni semua. Kuatnya bang. Tak boleh duduk dekat-dekat guys. Lama kuat sangat bang, macam reset. Tu saya beli semua tu habis dalam 50 lah macam tu. Memang jadi guys. Saya baru letak semalam guys. Saya ingat ialah benda free kan, selalunya tak jadi kan. Dia bagi sepaket besar juga sepaket tu kan. Sepaket tu besar-besar tapak tangan. Okey. Tabur. Semua pokok saya tabur guys. Sebab baja subuh ni untuk pokok berdaun kan. Jadi saya tabur. Ni pun naik cantik guys. Banyak dah. Baru semalam guys saya tabur. Tabur. Nah, ambil kau. Semua naik hijau. Kena elok lah dengan hujan hari ni kan. Baja yang bulat-bulat tu. Dia bertindak bila kita siram air lah. Dia akan leraikan daripada baja tu kan. Air tu turun. Macam tu guys. Lama guys. Dia dah berkokok ni, maksudnya dia dah matang guys. Berkokok dengan yang berkokok cantik lah. Kalau macam yang sebelah tu RR berkokok tadi kan, ada yang tu dia belum matang lah. Dia baru nak belajar berkokok. Nampak? Dia baru belajar nak berkokok guys.
Okay guys, apa lagi guys? Aduh, ya ni saya cakap, dia nak cakap. Aduh, tak beradab yang kuku ni. Ais. Alamak. Okay guys, kalau guys semua kan, guys semua. Alamak. Okay, kalau guys semua ada nak tanya apa-apa tentang reban ni, apa yang muskil ke kan, nak tengok video ke kan, so guys semua boleh ni lah, boleh komen lah kat bawah. Ayam ni geram pula tengok dia, tarik janggut nanti. Okey guys, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.